gunakan bomoh tu ada, tapi yang paling utama yang saya nak sentuh adalah jin asyik. Ya, saya nak sentuh jin asyik ni sebab dia mengalahkan jin sihir. Sebab cara kaedah dia cara dia duduk dengan kita terlalu lama. Mungkin dia boleh duduk masa sebelum kita lahir. Dia tunggu dah kita nak lahir tu, dia tunggu dah kita. Ataupun bila kita lahir sampai umur kita 10 tahun, 15 tahun, 19 tahun, dia masuk. Ataupun masa kita berlaku masalah. Ada juga golongan asyik ni masuk selepas kita berkahwin. Bila berkahwin tu kita ada masalah dengan pasangan. Jadi hati kita, emosi kita tercalak. Jadi datanglah satu jin, maka jin itulah jadi pengubat kepada hati kita secara tak sedar. Tak. Jadi bila kita, orang kata apa? Bila kita dah berlaku situasi tu, kita akan dengarlah kata jin. Jin nasihat kita. Mungkin kita tidur tu jin yang ulik kita tidur. Itu perangai jin asyik. Tu perangai cara kaedah jin asyik. Sebab dalam 2-3 hari ni, customer saya boleh kata ke semua ada jin asyik. Sehingga ke yang daripada latest tu, daripada jengka tu, umur dah 70. Tapi umur dalam 60 lebih, kat 70 lah. Daripada awal perkahwinan tu memang ada masalah dah. Ada masalah dah. Tak suka pada suami. Ada satu kes ni, sama juga dia kena jin asyik. Hari perkahwinan dia, bila dia masuk dari rumah mertua dia, ni paling terkejut saya dengar. Mari bisikir pada dia, bak apa menikah? Bak apa menikah? Siapa dia terkejut sebab suara tu ria. Lepas tu dia nampak ada benda terbang dalam bilik. Tu nak royaknya jin yang ada pada dia sebelum berkahwin lagi. Okey, tu satu cerita pasal jin asyik.